Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila musannif kitab khususan شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana di atas limpah rahmat, inayah serta taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita semua berkesempatan untuk sama-sama merasakan nikmat pada berbuat amal soleh. Maka apa yang kita harapkan ialah mudah-mudahan pada ketika Allah Ta'ala melimpahkan rahmat ini kepada diri kita, ianya menjadikan kita semua ini mendapatkan akan tempat yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, pada ketika seseorang itu diberikan padanya pengetahuan, itu belum lagi menjadi syarat untuk dia ni menjadi orang yang selamat di hadapan Allah Ta'ala. Akan tetapi tanpa pengetahuan juga tidak akan menjadikan seseorang itu boleh selamat di hadapan Allah Ta'ala. Sebab itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, bagi seorang mukmin yang sebenarnya, pada ketika Allah Ta'ala memberikan padanya pengetahuan, maka dia menjadikan pengetahuan itu sebagai sesuatu yang ada nilai dalam hidup dia. Yakni dia beramal dengan apa yang dia tahu. Sebab inilah penyakit bagi kebanyakan orang.
tahu yang ada pada dia ni tak membawa dia ke mana-mana pun, melainkan hanya sekadar masih lagi duduk pada tempat yang sama. Sebab apa? Dia tak boleh jadi orang yang menjadikan ilmu itu bermanfaat atas diri dia, kerana kesombongan yang ada dalam diri dia tu masih lagi belum dapat dibuang, sehingga kan dia gagal nampak keadaan diri dia ni sebenarnya masih lagi penuh dengan ketaksiran. Seseorang ni dia tak boleh berubah jadi baik kerana mata hati dia buta. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka ni buta, pekak, tuli. Fahum la yarji'un, dan mereka ni takkan boleh balik, takkan kembali. Di sini ulama tafsir dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak boleh balik kepada kebenaran. Dia tahu benda tu salah, tapi dia tak boleh jadi betul. Allah, itu yang kadang-kadang bila kita ni orang nasihat, kita rasa orang pelekeh kita. Kita buat salah, orang tegur kita, kita rasa orang tu cari salah kita. Habis itu mana kita nak letak ayat Quran yang Allah kata wa zakir fa inna zikra yanfa'ul mu'minin. Ayat tu nak letak mana? Dan kita nak letak mana ayat yang Allah kata illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Tu semua ayat yang menunjukkan kepada benda salah kena betul, benda tak betul kena perbetul. Tapi pasal apa kita tak boleh jadi betul? Pasal apa tak boleh jadi betul? Jawapan dia mudah. Sebab kita sombong. Tu ya. Sebab orang sombong dia tak boleh mengaku salah. Sebab dia akan rasa dia sentiasa betul. Macam mana Azazil, kenapa dia tak boleh buat benda yang mudah? Mudah ya. Dia mengaku salah ya depan Allah Ta'ala. Ya Allah, saya silap. Kalau dia buat macam tu tentang rasa-rasa Azazil ni duduk dalam syurga ke dalam neraka? Dia bukan buat dosa apa-apa Azazil ni. Dia tak pernah mensyirikkan Allah Ta'ala. Kita selalu mensyirikkan Allah Ta'ala. Azazil tak pernah syirikkan Allah Ta'ala. Azazil semayang, dia semayang kan. Dia mengabdikan diri dia hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala. Tapi hanya kerana bila dia buat silap, dia tak mau mengaku yang dia dah silap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebab tu perkara ni saya pesan pada diri saya dan juga pada semua hadirin. Buayah dalam hati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab kita ni duduk pada zaman yang fitnah dia banyak. Rupanya betul bila dekat-dekat nak habis hidup dunia ni, keberkatan tu mula Allah Ta'ala ambil sikit-sikit. Sebab tu esok yang tinggal esok cuma orang kapiak. Pasal apa? Bukan kata terus hilang kebaikan tu, tak. Tapi kebaikan tu mula dihilangkan sedikit demi sedikit. Ilmu ni baik tak tuan-tuan? Baik. Tapi kalau baik ilmu tu tak boleh jadi manfaat dekat kita. Baik tak? Faham? Ibarat dia kita ada duit, kita pegang duit tuan-tuan, tapi duit tu bukan hak kita. Boleh jadi faedah dekat kita duit tu, tak jadi apa. Macam orang kerja jaga kedai mas tuan-tuan, dia jaga kedai mas betul. Tapi boleh tak dia saja nak ambil gelang sultah pakai bawa balik rumah? Boleh tak? Dia abang kat bawah dia nak pinjam gelang nak pakai api kenduri, boleh tak? Jadi walaupun dia dikelilingi oleh emas, tapi emas ni tak boleh jadi benda yang memberi apa-apa faedah pada diri dia. Jadi kita pun kena faham ilmu yang Allah Ta'ala bagi macam tu. Banyaknya ilmu pada diri kita ni belum lagi menjadikan kita ni orang yang mulia pada sisi Allah Ta'ala. Pasal tu bila kita baca kitab, kita pergi mengaji, kita dengar tazkirah, kita kena selalu tanya soalan ni kat kita. Ilmu yang boleh kat aku ni bawa aku pergi mana? Tapi jangan salah faham tak? Pasal itu saya malas mengaji Ustaz. Pasal itu saya malas mengaji. Pasal kalau mengaji pun tak beramai buat apa?
Ini mangkuk ayun tuan-tuan. Kalau gitu tak payah pergi kerja lah tuan-tuan. Pasal kerja pun tak kaya. Betul tak? Tak payah duk makan nasi. Pasal makan macam mana pun akhirnya kenyang hilang tak? Makan nasi macam mana pun lapar balik tuan-tuan. Baik tak payah makan, biar kebulok Faham tuan-tuan? Tak payah mandi. Pasal apa tak payah mandi? Macam mana wangi pun lepas tu busuk tak? Faham? Allah SWT Muhammad. Sepatut yang dia buat apa dia? Pulun pergi mengaji, pulun beramal. Patut yang tu. Bukan pergi tinggal mengaji pasal tak boleh beramal. Bukan. Dia kena usaha beramal. Pasal ketika mana Allah Ta'ala memberikan padanya pengetahuan, maka sebenarnya itu isyarat yang Allah Ta'ala nak bagi tahu, aku nak bagi kebaikan yang lebih banyak lagi untuk hamba. Jadi kebaikan tu hampa hanya boleh dapat kalau hampa menjadikan ilmu yang aku bagi ni sebagai ilmu yang bermanfaat. Baru betul. Itu yang bila kita mengaji tauhid, kata guru saya, kita mengaji tauhid ni tapi kita tak boleh menjadi orang yang muwahhidin, orang yang benar-benar bertauhid. Maka apa faedah tauhid, ilmu tauhid tu atas kita? Cuma pandai bahas sahaja bab ilmu tauhid, tapi tak boleh menjadikan kita ni orang yang benar-benar bertauhid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nawwara qulubana binuri anwari asrarihi amin. Jadi kita masih lagi pada bab khilaf ulama pada awal yang wajib diketahui oleh mukallaf. Bagi setiap orang mukallaf ni, bila mana dia nak mengenal Allah Ta'ala, apa yang dia wajib tahu dulu, supaya dia mendapatkan ma'rifah yang sebenar. Baik, kata setengah ulama, bermula awal-awal yang wajib atas mukallaf itu nazar. Jadi setengah ulama dia mengatakan mula-mula sekali yang wajib seseorang mukallaf itu tahu, nak boleh jalan makrifah, nak boleh kenal Tuhan, mula-mula sekali dia kena belajar jadi orang yang nazar. Dia kena pandai jadi orang yang pandai perhati dulu, orang yang tahu melihat, orang yang tahu berfikir. Ni nazar. Nazar ni orang yang tahu meletakkan sesuatu pada tempat dia, tu nazar. Dia reti benda ni. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengok pada alam. Boleh tak kita ni nak mengiyakan bisikan tipu daya syaitan pada telinga kita yang mengatakan Allah itu tidak wujud? Boleh tak? Sedangkan dalilnya ada pada depan mata kita. Tak mungkin sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita ini berjalan dengan sendirinya, melainkan ianya telah pun terlebih dahulu diatur oleh pemilik dia. Kereta boleh tak berjalan sendiri, tuan-tuan? Kalau kereta tu berjalan sendiri, apa jadi? Aksiden. Contoh kereta tuan-tuan dia parking kat bukit, handbrake rosak. Bila kereta tu handbrake rosak tuan-tuan, dia berjalan sendiri, tak ada siapa kontrol dia, akhirnya jadi masalah ke jadi faedah tuan-tuan? Tapi kalau kereta tu ada orang yang menggerakkan dia, maka ketika itu pergerakan kereta tadi ni jadi teratur, dan dia akan jadi masalah tak untuk orang? Tak. Jadi sama macam alam ni tuan-tuan. Kita tengok alam, ada masa dia datang hujan, ada masa dia jadi panas terik, ada masa dia tengah-tengah, hujan pun ada, panas pun ada. Siapa yang mengaturkan perkara ni berlaku? Melainkan mesti ada yang mengaturkan. Tak mungkin hujan ni dia berjalan sendiri. Kalau hujan dengan panas ni dia berjalan sendiri tuan-tuan, agak-agak berkelahi. Hari tu hujan, hari tu panas terik. Kita pening tak? Tuan-tuan boleh bayang tak? Siang dan malam ni tak mau ikut gila.
Waktu siang keluar, malam pun nak keluar kat tuan-tuan. Agak-agak jadi apa? Dia jadi pondan tuan-tuan. Laki pun tak, perempuan pun tak, kan? Tengok dada macam perempuan, buka sulak jantan. Pening dah. Hak ni nak kira lagu mana Ustaz? Kalau semayang ni nak niat lagu apa? Kalau mati nak niat apa Ustaz? Faham ni? Jadi benda yang tak ada mengikut aturan ni tuan-tuan, Allahumma salli ala semua, benda yang berjalan dalam hidup kita ni semua ada aturan yang telah disusun. Jadi siapa yang menyusun? Ni soalan dia. Jadi nak tak nak, akal kita dia akan terima. Dunia ni, alam ini ada pemilik dia. Mesti ada. Mesti ada. Sebab kalau tak ada, sudah pastilah bumi kita ni, alam kita ni jadi kucing-kecil. Betul, ada masa angin dia laju, ada masa angin dia slow. Kipas kita, kipas kan. Waktu kita nak angin laju, kita pergi pula switch bagi laju boleh, tiba-tiba kita buka satu tiba dia jadi 3, boleh tak? Angin tu tiba jadi kuat sendiri. Pernah berlaku tak? Tak pernah. Hatta kipas rosak pun kita repair ke kipas tu elok sendiri? Boleh. Jadi sebab tu kata setengah ulama, awal-awal yang wajib atas mukallaf itu nazar. Dia kena pandai melihat dulu, dia kena pandai berfikir dulu, yakni tilik kepada alam ini hingga dikenal akan Tuhan yang menjadikan dia. Dia kena belek selalu pada alam yang ada ni. Alam ni apa tuan-tuan? Ulama kata masiwallah, apa yang lain daripada Allah Ta'ala tu alam. Jadi apa sahaja yang lain daripada Allah Ta'ala duduk bawah takluk kudrah Allah, pemilik dia lah. Boleh? Hingga dikenal akan Tuhan yang menjadikan dia. Jadi daripada dia tengok siapa yang buat alam ni, siapa yang kawal siang malam, siapa yang kawal pasang surut laut. Bayangkan kalau laut tu dia pasang ikut suka dia tuan-tuan, tak pening ke dah? Tuan-tuan pernah fikir macam mana laut ni dia boleh pasang, dia boleh surut? Saya daripada dulu duk fikir tak dapat jawapan tuan-tuan. Tu kata hebatnya ilmu Allah Ta'ala. Waktu surut ayat laut tu pergi mana? Tuan-tuan nak fikir? Ni nak ajak cara fikir tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok tak mata ayak? Pernah tak pergi rabat gunung kan, cari mata ayak hulu sungai tu, punca kepada sungai, mata ayak panggil. Pernah pergi tengok tak? Kita tengok sungai luas, tapi bila kita pi pada hujung sungai ni tuan-tuan, ayak meleleh, ayak kencing kita laju tuan. Dia keluar ke celah batu tu meleleh macam tu kan. Tapi daripada hak meleleh sikit tadi ni, dia jadi sungai yang luas, ayaknya dalam, kuat, derah, arus dia pula laju. Cuba tuan-tuan try buat tengok, buka pek ayak kat rumah, baling sikit ayak paling kecil, dia boleh jadi tak macam mana Allah buat sungai dah? Dia takkan jadi meleleh seperti tu, yang macam mana dia keluar macam tu dia jalan, kita buat betul. Tapi macam mana Allah Ta'ala dia buat daripada punca hak sikit jadi banyak. Ni untuk kita fikir. Tetapi buka pek ayak kat longkang rumah kita tu, buka pek ayak kan, buka hak paling slow, ayak hak keluar sikit macam mana mata ayak keluar, agak-agak hujung longkang kita jadi sungai. Tuan-tuan try buat jadi saya cakap saya bisa buat tak jadi. Dia meleleh macam mana keluar tu, tapi Tuhan dia boleh buat sungai keluarnya sikit,
mai dia banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini semua perkara yang mengajar kita ni menjadi orang yang tahu bahawasanya alam ni ada pemilik dia. Jadi pi mana ayak tu? Kan? Takkan ayak tu hilang sendiri. Kalau dia kata waktu ayak surut, dia kata laut surut, sebenarnya ayak tu telah diserap matahari jadi awan, dia kata. Contoh ayak tu naik pi awan. Betul ke dah? Kalau ayak laut tu semata-mata awan tu daripada ayak laut, sudah pasti hujan bila turun masin juga. Tu tak kira lagi tiba-tiba hujan jadi batu. Jadi kita macam mana batu boleh duduk atas? Jadi boleh ke tuan-tuan berlaku sesuatu dalam alam ni tak ada siapa buat, jadi sendiri? Boleh tak? Takkan mungkin. Macam mana orang buat cermin ni tuan-tuan? Cermin ni bukan main-main keluar kaca macam ni. Dia ambil daripada pasiak, diproses pasiak tu, dikompres baru jadi cermin. Makna kata kena buat baru jadi. Bukan terus bila pergi korek daripada tanah keluar terus cermin seketui, takkan jadi lah. Dia kena buat baru jadi. Maka samalah pada alam ni. Hujan mesti ada orang buat dah. Kalau tak, takkan jadi hujan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Yang ni tilik kepada alam ini hingga dikenal akan Tuhan yang menjadikan dia. Sampai dia ni kenal Tuhan yang menjadikan alam ni. Sebab bila dia tengok siapa buat ni, dia pun mula nak cari siapa tukang buat. Jadi bila nak kenal siapa tukang buat, maka dekat situ barulah datang padanya ilmu. Faham tak? Jadi sebab tu bila sebut kata berhala tak boleh terima akal. Macam mana berhala tu boleh mengawal sesuatu yang kita pun kena buat dia baru jadi. Faham tak? Kalau kita buat berhala, berhala buat alam, dah tu siapa buat kita? Jadi pening dia jadi macam cerita ayam dengan telur. Ayam dengan telur, siapa dulu dah? Mana jadi dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Ayam main daripada telur Ustaz. Okey. Telur main daripada siapa? Jadi mana hak main dulu sebenarnya betul-betul? Ayam dulu ke telur dulu? Tak tahu, kena tanya tuan dia. Kena tanya tuan yang menciptakan ayam. Esok masuk syurga tanya Tuhan, ya Allah, daripada dunia lalu saya duduk pening fikir. Tuhan tanya apa dia? Dulu masa hang buat telur, buat ayam dulu, mana dulu? Ayam dulu ke telur dulu? Tanya Allah esok. Faham ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam manusia tak apa, kita tahu. Allah cerita dah kejadian manusia ni buat daripada tanah. Baik. Okey. Kemudian maka ia tasdikkan, maka ia pun membenarkan, membenarkan yang bahawasanya Allah pemilik sekalian alam. Lepas dia dah kenal siapa Tuhan yang menjadikan alam, maka dia membenarkan. Sebab takkan dia nak lawan lagi. Dia dah tahu dah, inilah yang menciptakan alam, aku ni pun diciptakan oleh dia. Maka dia pun mentasdikkan Allah Ta'ala. Dan dihimpunkan antara dua qaul ini dengan kata kita, awal yang wajib daripada yang dimaksud itu ma'rifah, dan awal yang wajib daripada wasilah itu nazar. Maka dihimpunkan dua qaul ni. Mengenal Allah Ta'ala ni, dia main mengenal Allah Ta'ala, membenarkan Allah Ta'ala ni setelah mana dia ni nazar. Dia nazar dulu baru dia boleh kenal Tuhan. Daripada sebab dia kenal Tuhan, maka dia pun mentasdikkan Tuhannya. Faham tak?
Jadi dihimpunkan dua qaul ini, inilah yang kita kata, musannif kata, awal yang wajib daripada yang dimaksud itu makrifah. Boleh ni baru dapat makrifah. Pasal tu kalau contoh orang dia cuma ada ilmu je tentang Tuhan dia, tapi dia tak ada nazar, dia tak perhati, itu yang akhirnya pengetahuan hanya tinggal sebagai pengetahuan saja. Dia tak boleh nak mentasdikkan Allah Ta'ala. Tak boleh percaya, dia tak boleh jadi orang yang betul-betul percaya, sebab dia tak ada nazar, dia tak perhati sungguh-sungguh. Dapat lagi jawapan tuan-tuan. Pasal apa sampai hari ni kita tak boleh jadi orang yang benar-benar mentasdikkan Allah Ta'ala, sebab kita tak ada nazar pada mengenal Allah Ta'ala. Kita tahu rukun iman, percaya pada Allah, percaya pada malaikat, percaya pada Rasul, percaya pada kitab, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada qadar. Kita tahu tu syarat sah rukun iman seseorang. Rukun iman yang 6 ni dia kena duduk pada 3 syarat iman. Tasdiqu bil qalbi, tasdiqu bil fi'li, tasdiqu bil lisani. Kena percaya dengan hati, percaya dengan lisan, dia kena percaya dengan perbuatan, percaya pada 6 rukun iman tadi ni. Dia tahu, tapi tak boleh jadi orang yang boleh buat. Pasal apa? Tak boleh percaya dengan Tuhan. Allah kata dalam Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ni orang semua pakat susah hati tuan-tuan lah hari ni. Hujung bulan minyak naik harga. Ustaz, bukan turun ke? Betul turun kan, tapi naik tu pastilah. Turun pun macam-macam syarat, lebih kurang macam tak mau bagi kan. Betul kan? Siap ada had pula 300 liter. Saya duk berulang pergi mengajak Terengganu. Tiap-tiap bulan duk pergi tuan-tuan, berata pergi mengajak tuan. Sekali isi minyak 50 liter tak kurang. Sekali pi. Sekali pi 50 liter tak kurang kan. Pi balik lebih 50 liter. Cukup 3 kali keluar kuliah pada ustaz ni. Habis kota. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang pakai susah hati Kenapa minyak mahal apa ni, habis kami nak isi macam mana? Nak bayar macam mana? Orang jadi serabut lah. Gaji tak tambah pun kan. Hak tu naik, ni naik. Tuan-tuan tengok nanti barang pun naik harga, dia akan naik. Saya ada anak murid saya seorang tuan-tuan, dia ni duk buat kerja supply minyak industri. Rupanya hanya harga minyak industri ni tak sama dengan harga minyak petrol, harga minyak di petrol pump. Kalau harga minyak petrol pump turun, harga minyak industri ni akan naik. Dia timbang mai kot tu ni ramai orang tak tahu. Lepas tu bila orang tengok siapa minyak turun, barang naik, sebab minyak industri naik bila minyak kita turun. Minyak orang awam guna ni turun, hak industri dia akan naik. Macam orang menjaga kedai makan kan, hari tu dia suruh pakai tong gas purple kan. Dia berkata nak laksana sekian-sekian. Sebenarnya 3 bulan sebelum tu dah kena buat lah. Orang menjaga kedai makan besar-besar dia tahu. Tapi bila kita bercakap, tak boleh jadi masalah. Sebab orang tak nampak. Orang kata kita buat serta. Allah SWT. Ni masalah ni. Jadi akhirnya orang pakai jadi stres masing-masing. Itu yang hari ni masing-masing nak kira nak lepas tengkuk masing-masing masing-masing ni. Habis kami kuih susah. Tapi kita lupa pada sifat yang Allah Ta'ala bagi, kurniaan pada orang-orang soleh. Bila dalam Quran Allah kata orang mukmin ni mailah macam mana pun, pada mereka ni ada 2 keadaan, 2 rasa. Itu la takhaf, la tahzan. Mereka tak pernah rasa takut dan mereka tak pernah rasa sedih. Tapi pasal apa kita yang duduk dalam keadaan Islam, duduk dalam keadaan mengaku beriman, tak boleh dapat rasa tu? Jawapan dia duduk dalam ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
nak jadi orang yang sentiasa diberikan jalan keluar daripada segala masalah. Sebab kita dah usaha dah ni, tak mau duduk dalam masalah, kita dah usaha dah. Tapi masalah tu mai juga tuan-tuan. Jadi siapa yang boleh tolong kita keluar pada masalah? Pemberi masalah. Pemberi masalah lah siapa? Allah Ta'ala. Sebab dia yang buat. Jadi bila dia yang bagi masalah, maka jalan selesai masalah duduk kat kita ke duduk kat dia? Duduk kat dia juga. Dah dia bagi, dialah juga kena bagi juga jalan keluar. Maka sebab tu nak dapatkan benda ni tuan-tuan, benda yang kita nak kena usaha betul hari ni tuan-tuan, ittaqillah, takwa dengan Allah Ta'ala. Hak ni kita semua nak kena buat. Kalau kita masing-masing betul takwa kita dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan jangan risau. Mailah macam mana ujian, mailah macam mana hebat pun dugaan, Allah Ta'ala dia akan bantu kita. Kita boleh buat apa? Kita marah-marah, kita bising, tulis kat status kita, maki orang, boleh selesai tak? Minyak turun tak? Tak turun tak tuan-tuan? Kena bayar sebab tu pasal tu saya tuan-tuan, bila guru saya nasihat saya macam tu, sejak daripada tu saya tak pernah bunyi apa. Mahal bayar lah, nak buat macam mana kan? Kok mana pun memang kena bayar kan? Kita dah boleh tak bayar sebab tu takkan kurang kan? Nak kena cek, nak kena beratok lah apalah, nak buat macam mana, hadap kan? Tak mau beratok, bayar harga mahal. Setiap masalah ada jalan selesai dah. Maka kita minta tolong dengan yang maha menyelesaikan. Betul ni baru zaman ni, tak keluar Dajjal lagi tuan-tuan. Esok Dajjal keluar esok lagi dahsyat. Lagi berat ujian tu tuan-tuan. Lagi berat. Persiapan kena bagi kemah tuan-tuan. Betul yang kita kena usahakan ni tang ni. Takwa kita dengan Allah Ta'ala pun betul bagi elok. Belajar bagi kemah. InsyaAllah tuan-tuan. Baru kita dapat apa yang Allah sebut, ala bizikrillah tatmainnul qulub tadi ni. Kita nak hidup kita ni tenang je sampai bila-bila. Sebab tu kunci pada kebahagiaan satu sabar. Hak tu je kunci dia tuan-tuan, sabar. Nak boleh buat apa? Kita marah pun tak selesai juga. Kita duk mikir pun tak selesai juga. Kita duk sakit kepala pun tak selesai juga tuan-tuan. Kita duk maki dia pun tak selesai juga. Silap boleh masalah kat kita. Pasal bila kita kata kat dia, Allah kira tu dosa kita. Tu jangan duk kata Quran. Orang buat salah kat kita, biar pergi tu orang. Jangan kita pun pergi buat salah balik kat dia. Nak maafkan, tak mau maafkan, tu hak kita. Tapi paling baik bagilah maaf. Pasal itu menyenangkan kita. Tapi untuk kita buat balik salah yang sama kat orang tu, jangan. Dia menyusahkan kita, kita nak menyusahkan dia balik, jangan. Contoh macam ni lah tuan-tuan. Kadang-kadang bila saya pergi kuliah tuan-tuan, bukan di sini bukan di sini aja, mana-mana tempat sama masjid dia sediakan parking untuk menceramah, untuk ustaz mengajar. Tapi orang tak faham, kadang duduk parking juga kat tempat ustaz mengajar. Dia bukan orang yang boleh parking pun tentu, tapi dia pergi bubuh saja buat bodoh dia. Nak kata dia mengaji tak juga kan? Habis mayang selapak balik awal dia juga kan? Kalau kita nak jadi orang yang menyusahkan dia, boleh kan? Time saya pergi parking kereta, blok kereta dia, blok motor dia, boleh buat. Ataupun alih motor dia tak tengah jalan, boleh menyusahkan dia balik. Macam mana dia menyusahkan kita, kita menyusahkan dia balik. Tapi tuan-tuan, saya boleh faedah apa kalau buat gitu? Nak marah-marah pun boleh apa? Tak boleh apa. Kawan tu parking lah. Faham tak? Jadi buat macam mana? Parking kat mana hak kosong. Nak marah? Tak payah marah. Sebab yang menjadikan perkara tersebut berlaku siapa? Kata beriman dengan qada qadar. Mana ada satu benda berlaku dalam hidup luar daripada ketentuan Allah? Mana ada? Jadi bila kita faham macam tu, hidup kita jadi terang. Faham
Hidup kita jadi bahagia. Aku dah buat takat mana yang aku boleh buat, dah dia nak bagi macam tu, baik pergi kat dia. Pasal apa? Aku tak mau lebih-lebih. Takwa. Aku takut Allah marah aku. Jadi asbab daripada tuqa yang ada tadi, takwa yang kita ada tadi ni, maka Allah janji kat kita, yaj'al lahu makhraja. Aku tolong selesaikan semua masalah. Boleh? Ayat 1000 dinar tu bukan suruh gantung saja. Faham lagi lo? Nak gantung kat pintu bukan main, nak pergi kaya. Kalau kedai makan dia dibubuh ayat 1000 dinar tu keliling kedai tu, kan? Pasal apa ni? Bagi cepat kaya dia dah. Sampai sudah tak kaya tu dah. Pasal apa? Tak beramai dengan apa yang Allah sebut dalam ayat 1000 dinar. Sebab kunci dia duduk pada amalan. Macam surah Al-Mulk lah tuan-tuan, Nabi suruh baca sebelum tidur, bukan semata-mata baca. Tuan-tuan cuba ambil sesekali tuan-tuan tenung maksud yang ada dalam surah Al-Mulk. Sekali kan tuan-tuan ambil masa tadabbur makna dalam surah Al-Mulk. Semua dalam Al-Mulk tu kalau kita baca dan kita nampak sebenarnya apa yang aku kena buat supaya tak kena siksa kubur. Bukan sekadar baca, tapi kena baca tiap malam. Sebab kalau tak baca kita lupa. Kita lupa nak kena buat apa. Jadi tu yang kita baca sebelum tidur, kita baca. Tapi bukan takat baca saja, amal apa yang kita baca. Kunci dia semua duduk dalam tu kan. Macam surah Kahfi, pasal apa disuruh baca. Surah Sejadah, pasal apa orang kata kena baca. Dia duduk dalam surah Al-Munjiat, surah yang mendinding kita. Ar-Rahman, Al-Waqi'ah. Sebab dalam tu semua terdapat perkara yang kita kena buat untuk jadi orang yang duduk dalam perlindungan Allah Ta'ala. Bukan setakat baca saja, bukan setakat dengar saja. Baca dan dengar tu pun dah boleh dah pahala, boleh dah faedah. Tapi nak dapat lebih lagi, buat apa yang ada dalam tu. Jelas? Ni semua hasil daripada makrifah. Bila kita boleh makrifah dengan cara yang betul, ketika tu baru kita nampak apa benda yang aku patut jaga sungguh-sungguh dalam hidup aku. Pasal tu para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ni boleh jadi orang yang benar-benar taat dengan Allah Taala. Faham? Baik. Dan awal yang wajib daripada wasilah itu nazar. Dan makna wasilah itu jalan yang menyampaikan kepada yang dimaksud. Kerana jikalau kita lazimkan tasdik dengan barang yang tiada diketahui ia akan sahnya dan batalnya, nescaya membawa ia kepada benarnya atau tersalahnya, kerana tiada ia mengenal dalil yang boleh membezakan antara keduanya, atau membawa kepada kebersamaan Nabi dan yang bukan Nabi, kerana tiada dalil yang boleh membezakan antara keduanya dengan sebab tiada nazar yang sahih. Jadi pasal apa disebutkan nazar itu sebagai wasilah? Maksudnya perantara yang menyebabkan kita ni boleh dapat kepada tasdik. Pasal apa nazar tu jadi sebab kita mendapatkan tasdik. Tu maksud dia. Sebab kalau tak ada nazar, maka kita boleh jadi orang yang tersalah tasdik. Kita boleh jadi orang yang tersalah membenarkan, sebab kita tak pernah tahu pun rupa yang betul ini sebenarnya macam mana. Akhirnya kita tak boleh beza Nabi yang betul dengan Nabi yang palsu, agama yang betul dengan agama yang palsu. Kita tak boleh beza. Kita rasa agama jadi sama, sebab kita tersalah meletakkan tasdik pada tempat yang salah. Sebab kita tak tengok mana hak tu. Macam orang pegang barang kemas dah. Emas ciplak dengan emas original. Kalau dia ni tak pernah tahu macam mana bentuk emas yang betul kan, akhirnya dia kena tipu tak? Dia sangka dia pegang emas betul. Akhirnya bila dia jumpa dengan orang yang tahu beza emas betul dengan tak,
Masa tu baru dia tahu rupa-rupanya mah yang dia pegang ni mah tipu. Jadi samalah. Kalau nazar tu tak diletakkan pada tempat yang betul, kita tak memperhatikan pada betul atau salah, tak ada dalil, kita cuma pakai apa yang kita suka. Akhirnya bila sampai depan Allah Ta'ala esok, masa tu Allah kata balik, dulu hang buat ibadat bukan untuk aku. Kita sangka kita buat untuk dia lah, tapi sebab tak ada nazar, maka kita tersalah meletakkan tasdik. Boleh? Jadi pasal apa jadi macam tu? Kerana tiada dalil yang boleh membezakan antara keduanya, dengan sebab tiada nazar yang sahih. Lepas tu kena belajar. Dan jikalau disoal akan kita bahawa wajib nazar itu dahulu daripada beriman, ni dah masuk bab lain lah. Musannif kata kalau tanya pula wajib nazar tu mana dulu? Wajib nazar dulu ke beriman dulu ke? Kan? Maka apabila kita seru akan seorang kafir kepada beriman, maka jawab ia, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita sambung ni. Nah. Jadi sikit-sikit. No. Ni lama-lama sikit tak boleh. Kan? Dia kepala otak nak jam lah. Kan? Ni pun pening lah dia kata, Ustaz. Kan? Kami nak ingat hak mana ni kata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sama-sama minta dengan Allah Taala. Terus minta dengan Allah Taala. Supaya kita semua ni Allah Taala bagi kat kita ni kesudahan hidup yang baik. Tu ialah. Kalau kita ni tak belajar juga dengan keadaan yang berlaku dengan hidup kita ni, tak tahulah nak kata tuan-tuan, bebai macam mana kita ni sebenarnya. Dunia ni kita usaha macam mana pun kita tak pernah boleh senang pun tuan-tuan. Habiskan seluruh sisa hidup kita, tenaga kita, usaha kita ni, bagi semua untuk dapatkan kesenangan dunia tuan-tuan. Sampai hari ni tak boleh pun. Betul tak? Orang muda-muda mungkin dia tak rasa ni, tapi hak yang dah tua-tua ni, janggut dengan gigi dah sama colour lah, kan? Putih dua-dua lah, tulang belakang pun tak apa nak lerat dah, kan? Lutut pun tak apa kuat dah, mata pun tak apa nak cerah dah, makan pun tak apa nak lalu lah, kan? Kalau kita fikir balik 60 tahun aku hidup, 70 tahun aku hidup, aku habis masa untuk dunia yang aku dapat hari ni takat mana dah? Kita tanya balik, agak-agak berbalik tak tentang rasa daripada zaman muda aku habiskan masa untuk dapatkan dunia. Hari ni aku dah duduk pada umur yang hujung-hujung dah, aku boleh tekat mana dah dunia ni. Jadi kita tengok balik lah. Nak kata jadi raja pun tak, nak kata jadi orang kaya milenial pun tak tuan-tuan. Betul kan? Orang kaya susah cara kaya, orang miskin susah cara miskin. Jadi semua susah belaka. Maka disebabkan dunia ni kuih susah tuan-tuan. Sebenarnya ni kalau kita pandang balik, ni juga salah satu bentuk rahmat Allah Ta'ala atas kita. Allah ni dia sayang kat kita, dia nak sedarkan kita. Hampa carilah kesenangan yang sebenarnya, jangan cari kesenangan yang tidak benar. Aku dah janji akhirat ni aku bagi senang sungguh dekat hampa. Pasal itu Tuhan tak mau bagi dunia kat kita banyak. Allah tahan ni bukan sebab dia zalim kat kita dah. Dia saja biar kita susah ni bukan sebab dia tak sayang kita, bukan sebab dia nak penaya kita dah, tapi kerana Allah Ta'ala nak bagi kita ligan janji dia yang sebenarnya. Sebab tu saya nak ajak tuan-tuan semua mulai hari ni, jomlah tuan-tuan, kita sama-sama berubah. Kita carilah benda yang sebenarnya ada. Masa kita dah tak banyak lah tuan-tuan. Dunia ni cukup sekadar apa yang kita perlu saja. Bukan kata tinggal terus usaha dunia. Saya kata tuan-tuan tinggal terus dosa tuan-tuan, tak boleh. Kita kena buat juga. Dunia ni kena diusahakan juga, tapi cukuplah pada sekadar keperluan yang kita perlu saja, bukan pada keinginan yang kita teringin. Faham tak? Usahakan sekadar yang kita perlu saja. Aku perlu banyak mana?
supaya aku yang aku ada ni cukup untuk aku dan keluarga aku, dan aku boleh tolong bila mana orang minta tolong aku. Jadilah. Allah, jangan sampai aku ni menyusahkan orang. Sudah. Takat tu ya. Selebihnya kita habiskan untuk mendapatkan akhirat yang jauh lebih baik, tuan-tuan. Sebab akhirnya, tuan-tuan, suka tak suka, mau tak mau, sedia tak sedia, semua kita kena balik. Kita boleh macam mana seronok atas dunia ni pun, kita akan dipaksa tinggal seronok ni. Kita boleh sedih macam mana pun dunia ni, kita akan dipaksa tinggal sedih ni, tuan-tuan. Jadi jomlah, tuan-tuan, kita sama-sama buat perkara yang memberikan keuntungan yang sebenar pada diri kita di yaumul mahsyar nanti. Boleh? Boleh dah. Tak salah dunia ni sebut kepala. Esok berapa nak kena bayar minyak tu. Terus ada komplain. Allah dah. Allah dah. Kalau kita terkena perbuatan yang zalim, jangan risau. Allah Ta'ala tu Maha Adil. Tak payah minta balas dunia. Tak payah minta dah. Pandai dah Tuhan buat kerja dah. Tak payah kita duk ajak Tuhan, ya Allah bagilah dia macam ni. Tak payahlah, tuan-tuan. Takut kita salah doa. Kita kata dia zalim, pun jadi tak zalim pun. Pun naya juga kita. Kan? Jadi kita buat kerja kita sudahlah. InsyaAllah. Boleh, tuan-tuan? Jadi sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpah rahmat bagi kita semua. Dan tuan-tuan tolong doakan saya dan keluarga supaya kami ini sentiasa duduk dalam keadaan baik, boleh jadi orang yang baik, diizinkan mati sebagai orang baik. Tuan-tuan tolong doa kat kami. Boleh tak? Dan yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tolong doakan juga perjalanan madrasah kita, Allah Ta'ala mudahkan. InsyaAllah, tuan-tuan, sehari dua lagi ni kita nak mula dah kerja, siapkan tiang bilik imam masjid kita, surau madrasah kita. Yang saya duk habaq kat tuan-tuan tu, alhamdulillah, tuan-tuan. Sehari dua lagi ni kita nak start lah, tunggu barang sampai, lepas tu kita mula jalan lah. Jadi saya buka wakaf untuk 8 tiang. 8 tiang surau. Lah ni tinggal lagi 2 lagi lah. Lagi 2 tu lagi kosong. Jadi satu tiang tu kita letak harga 2,000 je, tuan-tuan. Jadi kalau ada pada kalangan tuan-tuan yang hajat nak ambil peluang tu, nanti boleh jumpa dengan saya. Tapi kalau tak pun tak apa, tak ada masalah. Tuan-tuan cuma tolong doa je supaya siap benda tu dengan segera, insya-Allah. Siap naik tiang tu, nanti kita akan naikkan bim atas, lepas tu kita buat buh dinding semualah. Jadi tuan-tuan tolong doa lah. Saya buat dulu dekat mana boleh buat, insya-Allah. Jadi berkat doa tuan-tuan, Allah Ta'ala mudahkan banyak urusan kami di madrasah. Dan yang tiga, tuan-tuan, macam biasa kita ada bawa produk-produk madrasah. Nanti tuan-tuan boleh tengok apa yang ada. Opok leko pun ada. Dan ada satu minyak wangi saya dapat, tapi stok ni yang mana ada habis-habis. Nama dia Ud Raudah, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah, tuan-tuan pergi ke Raudah, dia ada satu bau tu. Minyak wangi ni, tuan-tuan, memang payah betul dapat. Saya cari merata sebelum ni tak dapat. Tapi alhamdulillah rezeki saya baru ni dapat. Tapi tak banyak, tuan-tuan. Saya boleh buat takat 100 botol macam tu je. Jadi kalau siapa yang nak beli, dia boleh belilah. Cuma saya buat dalam bentuk pati, saya tak campur apa-apa. Kalau tuan-tuan nak campur, tuan-tuan balik buah lah, kohol ke, minyak putih tu ke, dia boleh jadi banyak lagi lah. Tapi saya bagi tu pati, pakai sikit dah cukup lah. Jadi kalau siapa yang nak dapatkan, nanti boleh tengok kat luar ni, insyaAllah. Jadi kita pakai tu bukan apa, nak sampai diri kita di sana susah, kan? Kita tak ada modal yang banyak. Jadi kawan-kawan bila dapat bau Raudah ni pun mengubat sikitlah rasa rindu kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi sebab kita ni duk teringat kat Nabi selalu. Bukan sebab apa pun, kan? Itu je. Baik, jadi sekadar itu saja. Yang baik datang pada Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah SWT. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatik kama natal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana